Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Pertembungan yang cukup ditunggu-tunggulah selepas hampir 3 bulan kita menyepi tanpa sebarang perlawanan skuad Harimau Melaya. Dan pada 25 Mac hari bulan nanti, skuad Harimau Melaya bakal bertemu dengan pasukan Nepal. Satu perlawanan yang cukup ditunggu sebab apa? Ini adalah permulaan revolusi baru skuad Harimau Melaya Alamat dalam misi untuk kita layak kesaingan Piala Asia pada tahun 2027 nanti lah. Jadi kalau cakap pasal negara Nepal ni, mungkin ada fan-fan Malaysia yang tahu dan mungkin juga ada yang tak tahu. Yang mana pada tahun 1999 ada satu tragedi hitam telah berlaku ketika itu, kelayakan Sukan Olimpik, yang mana hampir 3,000 fan-fan pasukan Nepal telah melakukan keganasan, telah membelasah pemain-pemain kita, mat. Ramai jugalah player-player kita injured disebabkan mereka telah dibelasah, ada gunakan tali pinggang, ada gunakan besi, dan ramai juga fan-fan Nepal ketika itu mabuk. Hui, memang hawau lah fan-fan Nepal ni. Jadi kat sini sajalah aku nak throwback sikit lah pasal fan-fan Nepal ni dah buat kat player-player kita pada tahun 1999 hari tu lah, mat. Saja je lah, mat, nak bakalan sikit tentang perlawanan kita lawan Nepal nanti. Tapi apa-apa, kita lupakanlah sejarah lama, kita buka buku sejarah baru untuk kita tewaskan pasukan Nepal pada 25 Mac nanti di SSI lah, mat. Jadi jom kita selidik sikit lah tentang kekuatan pasukan Nepal ni, kuat ataupun tak kuat mereka ni, mat. Jadi ketika ini pasukan Nepal berada di ranking ke-175 dunia dan ranking terbaik mereka adalah pada 124 pada tahun 1993 dan terburuk adalah pada 196 pada Januari 2016. Jadi pasukan Nepal ni masih belum pernah layak kesaingan Piala Asia lah, mat. Jadi ketika ini pasukan Nepal tengah dibimbing oleh jurulatih daripada Australia iaitu Mat Ross yang telah berusia 47 tahun. Untuk pengetahuan korang, beliau ni baru saja dilantik pada Mac 2025 lah. Jadi nampaknya Coach Peter Klamoski bakal jumpa geng sendirilah, mat, iaitu Mat Ross. Jadi DNA Australia bakal kita jumpa, bakal kita lihat lah nanti kat SSI nantilah, mat. Jadi mengikut sejarah pertemuan kita dengan pasukan Nepal ni, dalam 7 perlawanan kita telah berjaya menang 6 kali dan seri sekali. Kali terakhir pertemuan kita dengan pasukan Nepal adalah pada tahun 2019. Ketika itu kita menang 2-0 lah, mat. Tapi untuk pertemuan korang pada tahun 2024 kita juga pernah lawan Nepal ni, tapi bukanlah official match, hanya training match. Ketika itu kita menang 5-1 lah lawan Nepal ni, mat. Jadi untuk perjalanan pasukan Nepal ni dalam saingan kelayakan Piala Dunia, Piala Asia pada pusingan kedua yang lalu, mereka hanya mencatatkan 1 seri dan tewas sebanyak 5 kali dan berada di kedudukan terakhir dan hanya merekodkan 2 gol dan 20 bolos selamat. Jadi kalau kita tengok track record mereka, memang cukup tidak baik lah pada saingan kelayakan Piala Dunia, Piala Asia pada pusingan yang kedua yang lalu lah, mat. Jadi untuk 5 perlawanan terakhir pasukan Nepal ni, mereka berjaya tewas banyak 2 kali ke atas pasukan Tajikistan dan juga UAE, seri sekali ke atas pasukan Yemen dan menang 2 kali ke atas pasukan Afghanistan, dan paling mengejutkan adalah pada hari semalam, mat, mereka berjaya menewaskan Singapura 1-0. Ini betul-betul kejutan lah, dan satu mesej besar kepada skuad Harimau Melaya yang kita tak boleh pandang rendah ke atas pasukan Nepal ni lah, mat. Jadi pasukan Nepal ni telah memanggil 23 pemain lah untuk bertemu dengan pasukan Malaysia, dan ada 3 pemain mereka yang bermain di liga luar daripada Liga Nepal, iaitu di Liga Indonesia, Liga Filipina dan juga Liga India lah, mat. Dan selebihnya 20 pemain mereka bermain dalam saingan Liga Nepal lah, mat. Jadi untuk 3 pemain tumpuan pasukan Nepal ni, yang pertama adalah Rohit Chand, seorang pemain yang telah berusia 33 tahun yang boleh bermain di bahagian defensif dan juga bahagian defender. Boleh katakan Rohit Chand ni memang cukup legend lah dalam pasukan Nepal. Boleh katakan fan-fan kat sana gelakan beliau ni ala-ala David Beckham lah. Yelah, hampir 13 tahun beliau ni bermain dalam saingan Liga Indonesia. Dan untuk pengetahuan korang juga, Rohit Chand ni pernah sama dengan pasukan T-Team, tapi sayang beliau tak sempat bermain dengan pasukan T-Team. Sebab apa? Beliau mengalami kecederaan yang cukup teruk lah, mat. Jadi memang Rohit Chand ni memang seorang pemain yang cukup world class lah dalam pasukan Nepal tu. Seterusnya pemain yang kedua adalah penyerang prolific mereka, iaitu Anjan Bistar, yang cukup berbahaya lah. Ada 67 caps untuk negara pasukan Nepal dan telah skor 13 gol. Dan pemain yang ketiga adalah Barat Kawas, pemain tengah mereka yang telah skor 10 gol untuk pasukan Nepal ni lah, mat. Jadi kalau tengok pasukan Nepal ni, aku rasa mungkin tiada masalah lah untuk skuad Harimau Melaya ni raih 3 mata penuh. Sebab apa? 3 mata penuh pada perlawanan pertama ni cukup penting lah untuk misi kita dalam layak kesaingan Piala Asia pada tahun 2027.
Jadi untuk skuad Harimau Malaya dan coach Peter Klamowski, all the best, good luck untuk perlawanan bertemu dengan pasukan Nepal nanti. Semoga kemenangan bakal diraihlah untuk skuad Harimau Malaya nanti. Jadi untuk fan-fan Harimau Malaya, jangan lupa untuk kita beri support walaupun tengah time puasa pada skuad Harimau Malaya nanti lah. Jadi korang boleh berikan prediction korang pertemuan antara pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Nepal nanti. Korang rasa kita mampu menang berapa kosong? Korang boleh komen kat bawah ni. Alright, jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Aku lain. Assalamualaikum.